Hai bang. Hai, hai. Hai, single ke? Ya. Single. Pernah tak kita kenalkan you dengan someone? Okay lah, boleh lah. Boleh ya? Boleh, boleh. Why not? Okay, jom. Boleh perkenalkan nama, kerja apa, kalau study course apa? Saya Alif, 27 tahun, kerja sebagai retail. My name is Melissa Irish. Tahun ni I 20, still study. Apa red flag yang korang tak suka dengan partner korang? Perempuan most tu macam friendly lah. Tak jujur, itu je lah. Manipulator. Kalau korang keluar date, prefer 50-50 atau lelaki bayar semua? Saya akan bayar semua macam tu. If lelaki tu okay nak bayarkan semua, then I'm okay. Apa hobi korang? Futsal, bola padang macam tu. I suka shopping. Korang rasa korang introvert or extrovert? Saya introvert. Personally, I memang extrovert. Tapi kalau orang tu macam introvert, then I pun akan automatically jadi introvert juga. Alright, I bagi guys masa 2 minit untuk korang berborak with each other. Lepas ni, boleh lah kita try contact kan. InsyaAllah. You anak nombor berapa? Ketiga, nombor last lah kiranya. I anak kedua. I seorang je perempuan. Lain-lain semua lelaki. 1, 2, 3. Hello. 1, 2, 3. I rasa I nak keep it for myself. Okay, sama juga. Sebab I pun muda lagi. I baru 20. He's 27. Dia boleh fikir ke depan untuk future dia. Macam I still dengan I punya dunia study. I pun masih muda. Banyak lagi nak explore. I mana-mana boleh. Okay je, mana-mana okay. Walaupun I still single. Thank you Sis Pilih for the gift. Thank you Sis Pilih.